Assalamualaikum, selamat petang sahabat-sahabat dan anak Tok Baba. Semoga petang ini semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Amin. Petang ni Tok Baba dengan Tok Umar nak masak apa, Mak? Petang ni nak buat ni manis-manisan sikit. Ini Tok Mak nak buat, orang kata apa nama tu, badak berendam ya. Oh, badak berendam. Badak berendam. Ini dia punya kelapa dia dalam, ini inti dia lah, inti badak berendam tu kita nak letak dalam tepung. 1 biji setengah kelapa parut, pandan, gula merah, gula pasir, 2 sudu tepung gandum dengan 1 sudu teh garam. Yang ini pula bahan untuk kita nak buat tepung dia. Tapi Tok Mak belum, baru potong-potong dia punya ni, pandan dia ni. Nanti Tok Mak tunjukkan cara buat dia. Tapi pandan dia nak kena blender, kita nak ambil air dia. Tok Mak pakai scroll-line ni, daun pandan ni. Nanti kita undi dia, nanti kita tunjukkan. Dan yang ini untuk buat dia punya kuah dia. Kuah badak berendam tu tadi, untuk dia nak berendam. Santan ni kan? Santan. Tok Mak pakai 2 kotak santan. Taruh nanti juga dalam 2 sudu tepung gandum dengan 1 sudu teh garam. Nanti Tok Mak tunjukkan cara. Sahabat-sahabat, jom kita masak. Ini Tok Mak blender dia punya daun pandan dia. Tok Mak mulai nak buat dia punya inti lah ya. Ni inti dia. Kita panaskan gula merah dulu. Air ni kita jangan taruh banyak-banyak, agak-agak je lah. Macam ni je lah. Okay. Kita goreng pula, kita masak dia sampai dia cair. Cair kan? Tok Mak campur gula Melaka dengan gula nisang. Gula nisang ni dia hitam sikit. Tok Mak masukkan daun pandan dia. Bulan-bulan puasa ni kuih berkuah ni sedap. Ni hitam, dia memang hitam. Kalau hitam tu memang cantik. Dah nampak kita punya inti apa tu, gula inti kelapa tu kan Tok Baba? Ya, dia lagi hitam sedap. Kalau gula merah ni dia tak nampak hitam, dia perang-perang aja. So semua dah larut, baru nanti kita masukkan kelapa. Masukkan dia 2 sudu gula pasir tadi. Kalau gula merah ni dia kurang manis. Kita tunggu sekejap lagi. Dia dah naik buih, nanti baru kita masukkan kelapa. Dia dah buih kan? Dia dah buih. Kita taruhkan kelapa. Godak Tok Baba memang pada godak. Tu taruh garam. Dia ada lemak. Ya, garam ni lemak. Inti badak berendam. Inti badak berendam. Aduh ya. Kalau Tok Mak suka dia punya inti tu basah-basah sikit. Sedap. Sedap. Kalau kering tu macam tak berapa lah.
Basah-basah ni mesti kita gigit tu. Dia rasa beraya tu, sedap tu. Angin goreng bandai. Ya. Ni Tok Mak letakkan apa? 2 sudu tepung gandum tadi. Lepas tu kita gaul dia sampai dia sama rata. Kelapa dengan gula merah berjumpa dengan daun pandan, wangi bau. Siap. Kita angkat. Ni Tok Mak nak uli pula dia punya tepung dia kan. Ini Tok Mak letak 1 kampit tepung pulut. Ini tadi daun pandan yang 10 helai yang Tok Mak dah apa? Dah blend tadi. Ambilkan air dia je. Tok Mak tak ada ikut berapa liter lah. Ini Tok Mak campur sikit 2 sudu apa tu? Tepung gandum. Untuk dibagi kental lah. Sikit je lah. Ini Tok Mak taruh air pandan ni sikit-sikit sampai dia boleh jadi ni lah. Jadi dough lah. Macam ni. Kalau kurang nanti kita tambah lah air biasa pun boleh. Sebab dia dah ada air pandan kat sini. Kita buat sampai apa? Tak melekat kan? Sampai dia jadi dough. Sampai dia tak melekat. Okay, nanti kita tengok seterusnya. Airnya sikit-sikit saja. Okey, dah siap dah yang Tok Mak uli tadi tu. Dia dah jadi dough sampai tak melekat dekat dia punya pinggan lah. Tok Mak memang buat lembutkan sikit dia punya tepung tu sebab nanti kalau keras dia lihat pula. Okey, yang ini inti tadi yang dah siap. Inti tadi yang goreng yang kita masak tadi tu. Ni Tok Mak nak buat dia punya, Tok Mak nak tunjukkan cara buat dia punya kuah badak nak berendam nanti. Okey, nanti seterusnya nanti Tok Mak tunjuk cara bungkus dia pula. Okey, ni Tok Mak nak buat dia punya kuah dia 1 kotak santan. Ni 2 kotak santan. Tok Mak taruh air. Air Tok Mak tak ada sukat-sukat lah. Biasalah kita orang lama ni memang tak ada nyukat-nyukat air. Lepas tu Tok Baba garam lah Tok Baba. Tok Mak letak tepung gandum 2 sudu besar. Okay, sayang. Okay, Tok Mak letak garam dengan 1 sudu. Sudu kecil je. Mana tu? Okay, kita buka api. Pengatur besi tu mana? Kita letak ni. Ini kuah untuk badak atau nak berendam. Agak kalau cair jangan banyak-banyak lah sebab nanti dia cair. Kalau dia pekat kita boleh jadu lagi. Letakkan apa tu? Air. Pula ada menyanyi kita tukar pakai sini. Barulah sedap sikit bunyi dia. Bila kata dah mendidih nanti kita padamkan api. Siap. Kita tunggu dia mendidih.
Entah tu kita kena kacau dia. Kacau-kacau dia lah. Jangan sampai dia pecah minyak. Macam dah mengental begini. Tu. Dia macam pekat-ikat dah gitulah. Okey, bila dia dah ikat sini, api pun kecil dah lagi. Kita godak lagi sampai nampak dia cantik tu. Okey. Siap lah. Okey dah. Okey, siap. Padam. Okey ni. Tok Mak bungkus dia Inti dia Tok Mak dah bulat-bulatkan macam ni. Kita bungkus di dalam tepung ni. Ni tangan Tok Mak dah basuh tau anak-anak, sahabat-sahabat. Okey, kita buat macam ni. Kita ambil lagi. Buat dia besar-besar. Tepung ni kalau macam dah keras, anak-anak celup tangan bersih kan, celup dalam air, uli-ulikan dia balik. Macam ni. Kita bungkuskan dia. Lepas tu nanti kita rebus. Okey. Buat seterusnya sampailah habis. Sampai habis. Tu kita rebus. Ini yang telah rebus, dia dah timbul. Okey, boleh angkat. Okey. Macam ni. Okey. Okey, ni kita masukkan. Masuk. Masuk ni. Ni kira macam kita rebus ni, Mai. Ya, nanti dia timbul baru kita angkat. Okey, ni mana yang dah timbul ni? Dah masak, Mai? Ya. Okey. Dah boleh angkat tu lah. Mana yang dah timbul ni kita angkat. Ni yang telah siap, yang dah dihidangkan. Sahabat, nanti kita hidangkan. Sahabat, ini kesudahan masakan Tok Abang Tok Mak untuk petang ni, badak berendam. Sahabat, Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa.